Sekarang ni saya duduk bawah pokok ni sebab saya nak potong aloe vera saya ni. Dia dah tumbuh memanjang sangat. Tengok ni. Dah terlentuk keluar. Jadi saya nak potong sikit dia untuk saya ubah dia ke tempat baru. Dalam masa yang sama saya boleh ambil 1-2 daun dia tu untuk saya buat sabun. Okey. Dahan dia ni dah keluar sampai macam ni kan. So saya nak potong ni bahagian ni untuk saya ubah ke tempat baru. Dia dah sendat dalam tayar ni. Okey, saya dah potong. Berat ni. Suara dia yang lagi kita ambil. Suara kan ni, nampak dia dah keluar. Okey, yang kuning ni. Ni kita kena buang Kita kena buang. Halloween ni kita kena buang. Nampak tak tu? Jatuh tu. Okay. So kita kena dirikan dia dalam gelas ni macam ni. Selama lebih kurang 2 jam. Nak berbuah air boleh, tak nak buah air pun boleh. Barulah kalau kita nak buat produk sabun ke, gel aloe vera ke, baru tak gatal. Nampak tak? Ni yang beracun di dalam aloe vera ni, getah Halloween ni, kita panggil Halloween. Ni yang kita kena buang. So dia akan ambil masa sikit ni. Dia akan keluar ni, dia akan keluar. Kita akan dirikan dia dekat sini lebih kurang 2 jam macam tu. Okey.